Siapa lihat video ni tolong komen amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak ayah abang kakak atuk nenek, kita telah berada di 10 Ramadan yang terakhir malam ini. Allahu Akbar. Di 10 Ramadan yang terakhir ini, moga Allah bebaskan kita daripada api neraka. Seperti mana sabdaan baginda Rasulullah, setiap kali kita berbuka puasa ada nama-nama ahli neraka yang dibebaskan. Moga kita menjadi sebahagian daripadanya. Aminkan doa ini bersama tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih kerana mengurniakan kami untuk masuk ke 10 Ramadan yang terakhir. Terima kasih kerana istiqamahkan kami untuk menjadi orang yang berhijrah ke arah lebih baik di dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, tolong jadikan kami dan mereka yang berada di sekeliling kami orang yang dibebaskan daripada api neraka. Haramkan neraka menyentuh tubuh badan kami. Haramkan neraka untuk menyentuh tubuh badan keluarga kami. Jadikan kami orang yang berjaya bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Ya Allah, tolonglah jadikan kami tergolong dalam kumpulan-kumpulan ahli syurga walaupun kami bukan orang yang selayaknya. Bagikan kekuatan kepada kami untuk beribadah lebih kuat di 10 Ramadan yang terakhir. Ya Allah, temukan kami dengan malam yang kau jadikan hadiah terbaik buat mereka yang berpuasa, iaitu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah, ya Allah, kami akan terus istiqamah. Kami akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di akhir Ramadan ini walaupun ada yang mula telah menjauh daripada tikar-tikar sejadah mereka. Jadikan kami orang yang istiqamah di akhir Ramadan ini. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah ala barakatillah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. Kuat tahu kita sepatutnya semakin laju. Tolong jadi orang yang ganjil. Kalau di akhir Ramadan ramai orang mula sibuk untuk meninggalkan Ramadan, tapi kita sibuk untuk mengakhiri dan menghayati akhir Ramadan ini dengan sebaiknya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.